Terbit mentari, cahaya keemasan, menyinar bumi, menyulam harapan, ilmu dicari demi perubahan, mobiliti sosial jadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk menyampaikan fakta, tetapi untuk membuka jendela pemikiran kita semua terhadap satu hakikat yang kian meresap dalam denyut nadi zaman moden, iaitu evolusi pendidikan sebagai pemangkin mobiliti sosial dalam landscape digital. Pendidikan bukan sahaja lembaran buku dan suara guru di bilik darjah. Ia telah berkembang, berevolusi menjadi sebuah ekosistem yang dinamik, merentas sempadan geografi dan sosioekonomi. Dalam landscape digital hari ini, pendidikan menjadi anak kunci yang membuka pintu mobiliti sosial, membawa insan dari lembah kekurangan ke Terdapat beberapa konteks perbincangan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan berkenaan evolusi pendidikan pena digital. Yang kedua, mobiliti sosial. Dan yang ketiga, perubahan sistem pendidikan. Seterusnya, kesan perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial pada era digital. Dan yang terakhir adalah rumusan. Baiklah, bergerak kepada pengenalan. Dalam gelombang dunia yang kian dipacu oleh arus digital, revolusi yang berlaku telah memberi impak besar terhadap struktur pendidikan. Transformasi yang mendalam ini membuka peluang mobiliti sosial, terutamanya kepada golongan yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi dan sosial. Di dalam dunia yang semakin terhubung melalui platform digital, pendidikan kini melangkaui batas geografi dan konvensional, menyediakan akses yang lebih luas kepada ilmu pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran global. Dengan kemajuan teknologi digital, pendidikan telah berkembang menjadi lebih inklusif dan fleksibel. Sistem pembelajaran dalam talian, kursus digital dan platform pembelajaran terbuka memberi peluang kepada individu dari pelbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan berkualiti tanpa halangan lokasi atau status sosial. Baiklah, untuk itu mari kita mengenali apakah mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan atau perubahan kedudukan seseorang dalam struktur sosial atau kelas sosial masyarakat. Secara umum, mobiliti sosial menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk bergerak melalui pelbagai lapisan masyarakat bergantung kepada faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan peluang yang ada. Menurut Max Weber 1922, mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status individu dalam pelbagai dimensi sosial seperti kekayaan, kuasa dan prestij. Beliau menekankan bahawa mobiliti sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata-mata. Individu atau kelompok bergerak dalam struktur sosial berdasarkan pengaruh ekonomi dan sosial itu sendiri. Baiklah, seterusnya perubahan sistem pendidikan zaman kini. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan teknologi. Pembelajaran berasaskan teknologi merujuk kepada penggunaan alat atau platform digital untuk menyokong dan meningkatkan proses pembelajaran. Dalam konteks ini, teknologi seperti komputer, tablet, aplikasi pembelajaran dan internet digunakan untuk memberikan akses kepada pelajar kepada bahan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik dan mudah diakses. Penggunaan teknologi membolehkan pelajar untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel di mana mereka dapat mengakses sumber pembelajaran bila-bila masa dan di mana-mana lokasi tanpa sekatan waktu atau tempat. Antara contoh pembelajaran berasaskan teknologi adalah penggunaan platform pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo dan sebagainya yang membolehkan guru berkongsi bahan pembelajaran, tugasan dan ujian dengan pelajar. Selain itu, pelajar boleh menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, Quizlet untuk mempelajari topik dengan cara yang lebih menyeronokkan melalui kuis atau permainan yang interaktif. Seterusnya yang kedua iaitu pendekatan pembelajaran fleksibel. Pendekatan pembelajaran fleksibel merujuk kepada sistem pendidikan yang membolehkan pelajar memilih cara dan gaya pembelajaran yang paling sesuai dengan keperluan, minat dan kemampuan mereka.
Pendekatan ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk menentukan waktu, tempat dan kaedah pembelajaran yang sesuai dengan keadaan mereka berbanding dengan pendekatan tradisional yang lebih terstruktur dan kaku. Pembelajaran fleksibel memberi tumpuan kepada pengiktirafan pelbagai cara pembelajaran dan menyediakan ruang untuk pelajar-pelajar mengikut keupayaan. Salah satu contoh pendekatan pembelajaran fleksibel adalah pembelajaran berasaskan projek di mana pelajar diberikan tugasan atau projek yang menggalakkan mereka untuk meneroka topik secara mendalam dan menghasilkan penyelesaian atau produk berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Hal ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih cara mereka mendekati masalah serta mengasah kemahiran penyelesaian masalah, kreativiti dan kerjasama. Pendekatan ini juga memberi pelajar lebih kawalan terhadap proses pembelajaran mereka sambil membolehkan mereka untuk menghubungkan teori dengan amalan yang sebenar. Selain itu, contoh yang kedua ialah pembelajaran dalam talian atau pembelajaran hybrid, iaitu gabungan pembelajaran dalam talian dan bersemuka, juga merupakan contoh pendekatan pembelajaran fleksibel. Pembelajaran dalam talian membolehkan pelajar mengakses bahan pembelajaran dan menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. Persoalannya, apakah kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi kini? Kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial merujuk kepada bagaimana transformasi dalam pendidikan, terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, kaedah pengajaran dan akses kepada pendidikan boleh memberi kesan kepada peluang seseorang untuk bergerak ke atas dalam hierarki sosial. Dengan kata lain, perubahan dalam cara pendidikan disampaikan dan diperoleh boleh memberi peluang baru kepada individu, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan untuk memperbaiki kedudukan sosial mereka. Justru itu, marilah kita bergerak kepada kesan positif perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi. Baiklah, seterusnya untuk kesan positif perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi kini. Yang pertama adalah akses pendidikan berkualiti untuk semua. Salah satu kesan paling positif adalah peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, terutamanya melalui platform pendidikan dalam talian. Dengan adanya teknologi, pelajar dari latar belakang ekonomi rendah atau kawasan terpencil kini dapat mengakses kursus, latihan, sumber pendidikan daripada institusi terkenal tanpa perlu berhadapan dengan halangan kewangan atau lokasi. Hal ini membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan pasaran kerja global. Kini, pelajar dari latar belakang ekonomi rendah yang sebelum ini terhalang oleh kos pendidikan yang tinggi dapat meraih ilmu pengetahuan dari pakar-pakar industri dan pendidik berpengalaman tanpa perlu mengeluarkan belanja besar untuk pengajian di luar negara atau institusi berprestij. Antara platform-platform seperti Coursera, edX dan Khan Academy misalnya menawarkan kursus dalam pelbagai bidang dari teknologi kepada seni yang diiktiraf di peringkat global. Semuanya dengan kos yang lebih rendah atau dalam banyak kes percuma. Ini memberikan peluang kepada mereka untuk mempelajari kemahiran yang sangat relevan dan diperlukan dalam pasaran kerja yang berkembang pesat, terutama dalam era digital yang penuh dengan cabaran ini. Bukan itu sahaja, dengan adanya pembelajaran dalam talian, pelajar kini boleh mempelajari pada kadar mereka sendiri, mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa di mana sahaja, keupayaan untuk belajar mengikut waktu mereka sendiri. Selain itu, mereka juga boleh memberikan komitmen lain seperti pekerjaan atau keluarga. Hal ini memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kemahiran baharu yang sangat dihargai oleh majikan dalam pelbagai industri. Bagi kesan positif perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi kini, yang kedua iaitu peluang sosial yang lebih besar dan meluas.
Dengan kemudahan pendidikan dalam talian, individu boleh mengikuti kursus dan mendapat kelayakan dari institusi pendidikan di luar negara tanpa perlu berpindah ke tempat tersebut. Hal ini membolehkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup dan mengakses peluang kerjaya yang mungkin tidak tersedia di negara atau kawasan asal mereka. Pendidikan yang fleksibel ini memberi peluang kepada golongan yang kurang bernasib baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui mobiliti sosial. Hal ini bukan sahaja membuka peluang untuk mendapatkan kelayakan antarabangsa tetapi juga memberi mereka kekuatan daya saing yang tinggi di pasaran kerja global. Bayangkan, dengan hanya kemudahan sambungan internet, seseorang individu yang berasal dari kawasan terpencil atau golongan berpendapatan rendah boleh mengikuti kursus-kursus yang terkenal sama ada di Eropah atau Amerika Syarikat tanpa perlu berpindah jauh dari rumah. Keupayaan untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia tidak lagi terbatas hanya kepada mereka yang berada di bandar atau mereka yang mampu membayar kos pengajian yang tinggi. Semua ini adalah berkat fleksibiliti pendidikan dalam talian yang memberikan kemudahan belajar tanpa sempadan. Baiklah, bagi meneruskan kepada kesan positif yang ketiga iaitu kefasihan kemahiran digital dalam pendidikan dan kerjaya. Melalui kemahiran digital yang tinggi, individu boleh mengakses lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor teknologi maklumat, reka bentuk web, e-dagang dan banyak lagi. Selain itu, kemahiran dalam penggunaan alat kolaborasi dalam talian seperti Google Workspace, Microsoft Teams dan platform lain sangat dihargai kerana ia meningkatkan keberkesanan dalam bekerja secara jarak jauh atau dalam persekitaran yang bersifat digital. Dalam dunia pekerjaan moden, kemahiran digital tidak hanya menjadi satu kelebihan tetapi juga keperluan asas yang mesti dimiliki oleh setiap individu untuk berdaya saing dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif. Antara salah satu contoh adalah peluang kerjaya dalam sektor teknologi maklumat iaitu ICT. Sektor teknologi maklumat adalah antara bidang yang paling pesat berkembang dan memerlukan kemahiran digital yang tinggi. Kemahiran dalam pengaturcaraan, pengurusan pengkalan, data, sains komputer dan kecerdasan buatan kini sangat dicari oleh majikan di seluruh dunia. Pekerjaan dalam sektor ini termasuk jurutera, perisian pakar, keselamatan, cyber, analisis data dan pembangunan aplikasi mudah alih. Dengan kemahiran digital yang baik, individu boleh mengakses peluang kerjaya yang menarik dan berpendapatan tinggi dalam industri teknologi yang berdaya saing ini. Sebagai contoh, seorang pengaturcara perisian yang mahir dalam bahasa pengaturcaraan seperti Python, Java atau C++ berpeluang bekerja dengan syarikat teknologi yang besar seperti Google, Facebook atau Amazon. Begitu juga pakar dalam keselamatan cyber yang tahu bagaimana untuk melindungi data sensitif daripada ancaman cyber mempunyai peluang besar dalam sektor perbankan, kerajaan atau syarikat teknologi yang memerlukan perlindungan data yang ketat. Seterusnya, contoh yang ketiga, peluang dalam e-dagang dan perniagaan dalam talian. Kemahiran digital juga amat penting dalam bidang e-dagang yang telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Dengan kemampuan untuk menggunakan platform e-dagang seperti Shopify, WooCommerce atau Magento, individu dapat membuka dan mengurus kedai dalam talian mereka sendiri. Kemahiran dalam pemasaran digital seperti SEO, Search Engine Optimization, pengiklanan dalam talian dan media sosial juga sangat penting
untuk mempromosikan perniagaan dalam talian dan meningkatkan jualan. Sebagai contoh, seorang usahawan yang mahir menggunakan platform e-dagang untuk membuka kedai dalam talian seperti Shopee atau Lazada berpeluang untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih meluas. Begitu juga individu yang mahir pemasaran digital seperti menggunakan Google Ads atau Facebook Ads untuk menjangkau pelanggan sasaran mempunyai peluang besar untuk membantu syarikat meningkatkan kedudukan mereka dalam pasaran dalam talian. Jelaslah menunjukkan kesan positif dalam perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial yang menggerakkan peningkatan seseorang individu ataupun kelompok untuk merubah tahap ataupun taraf kehidupan mereka sendiri. Untuk kesan positif yang keempat, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat melibatkan proses menyediakan pendidikan dan pembelajaran kepada individu sepanjang hayat. Mereka mengikut keperluan sama ada melalui pembelajaran secara formal atau tidak formal dan lain-lain menurut UNESCO 2011. Dunia teknologi kini memudahkan pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning. Hal ini memberi peluang kepada golongan yang lebih tua atau mereka yang sudah bekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka mengikut keperluan pasaran kerja. Sebagai contoh, pekerja yang dahulunya terlibat dalam pekerjaan manual boleh meningkatkan kemahiran digital atau pengurusan projek melalui kursus dalam talian. Hal ini seterusnya dapat membantu meningkatkan peluang mereka untuk naik pangkat atau menukar kerjaya yang lebih baik. Sebagai contoh yang lain, pekerja yang terlibat dengan pekerjaan yang melibatkan masalah ataupun pekerjaan persendirian boleh mempertingkatkan kemahiran digital mereka dengan pengambilan kursus dalam talian untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kerjaya yang lebih baik pada masa hadapan. Proses pembelajaran sepanjang hayat ini bukan sahaja membantu individu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka, malah turut memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ia dapat membantu individu untuk kekal relevan dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif dan berubah dengan pantas. Dengan memperkaya kemahiran dan pengetahuan mereka, mereka juga berpeluang untuk memperbaiki kedudukan ekonomi dan sosial mereka, sama ada dengan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan potensi kerjaya mereka dari satu masa ke masa yang lain. Baiklah, bagi kesan positif yang terakhir, iaitu kelebihan dalam pendidikan inklusif. Teknologi juga menyumbang kepada pendidikan yang lebih inklusif di mana pelajar dengan keperluan khas atau kecacatan boleh memanfaatkan alat bantu seperti pembaca skrin, alat penulisan atau perisian yang disesuaikan. Hal ini membolehkan mereka bersaing dalam pembelajaran dan berkembang dengan cara yang lebih adil. Oleh itu, teknologi membantu mereka mengatasi halangan yang mungkin dihadapi dalam sistem pendidikan tradisional dan memberikan peluang yang sama untuk tahap mobiliti sosial. Salah satu kelebihan utama teknologi dalam pendidikan inklusif adalah alat bantu pembelajaran yang direka bentuk khas untuk memenuhi keperluan pelajar dengan kecacatan. Contohnya, pembaca skrin untuk pelajar buta atau rabun jauh membolehkan mereka mengakses teks atau bahan pembelajaran dalam format audio. Bagi pelajar dengan masalah pendengaran, alat bantu pendengaran atau perisian transkripsi suara membantu mereka mengikuti pengajaran yang lebih mudah. Sebagai contoh, seorang pelajar yang buta boleh menggunakan perisian pembaca skrin yang mengubah teks dalam bentuk suara, membolehkan mereka membaca buku teks, jurnal akademik dan bahan pengajaran lain. Selain itu, untuk pendidikan dalam kelas inklusif membolehkan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih peribadi. Teknologi juga membolehkan pendekatan pendidikan lebih peribadi di mana pelajar dengan keperluan khas dapat belajar pada kadar mereka sendiri dan menerima sokongan yang disesuaikan.
Program perisian yang adaptif dapat disesuaikan dengan tahap keupayaan individu. Program perisian ini dapat memastikan mereka menerima pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Hal ini dapat menggalakkan pembelajaran kendiri dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengatasi halangan yang mereka hadapi dalam persekitaran pembelajaran tradisional yang mungkin kurang mesra mereka. Sebagai contoh, perisian pembelajaran adaptif seperti Kurzweil 3000 membolehkan pelajar dengan disleksia menyesuaikan font, warna latar belakang dan kelajuan pembacaan mengikut keselesaan mereka sendiri. Perkara ini membolehkan mereka mengikuti pembelajaran tanpa merasa tertekan dan memberi mereka ruang untuk belajar pada kadar yang lebih sesuai dengan keupayaan mereka berbanding dengan kelajuan pengajaran dalam kelas arus perdana. Melanjutkan perbicaraan kita, sudah semestinya mempunyai kesan positif, adanya kesan negatif bagi perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi kini. Yang pertama, pengaruh keadaan ekonomi terhadap akses teknologi. Keadaan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap akses individu atau komuniti kepada teknologi. Ekonomi yang kukuh memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk mengakses teknologi kini, manakala keadaan ekonomi yang lemah sering menghalang golongan tertentu daripada menikmati manfaat teknologi. Berikut adalah beberapa kesan utama pengaruh keadaan ekonomi terhadap akses teknologi. Yang pertama iaitu keterbatasan kemampuan kewangan. Keadaan ekonomi yang kurang stabil atau ketidaktentuan ekonomi boleh mengurangkan kemampuan individu dan keluarga untuk membeli peralatan teknologi yang diperlukan. Misalnya, komputer, telefon pintar dan sambungan internet adalah antara keperluan asas bagi pelbagai aktiviti, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Bagi keluarga yang menghadapi kesukaran kewangan, membeli peralatan ini mungkin bukan suatu keutamaan. Contohnya, dalam situasi ekonomi yang kurang stabil, banyak pelajar di negara-negara berkembang menghadapi kesulitan untuk membeli komputer atau telefon pintar yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran dalam talian. Akibatnya, mereka ketinggalan dalam pendidikan dan tidak dapat berinteraksi dengan bahan pembelajaran digital yang semakin digunakan dalam sistem pendidikan global. Baiklah, bagi contoh yang kedua iaitu kesan negatif mempunyai jurang digital antara kawasan miskin dan maju. Keadaan ekonomi yang tidak seimbang boleh menyebabkan berlaku jurang digital antara kawasan negara yang kaya dan miskin. Kawasan yang lebih maju kehadapan secara ekonominya kebiasaan mempunyai infrastruktur teknologi yang lebih baik, manakala kawasan yang miskin atau negara membangun yang seringkali kekurangan infrastruktur asas seperti akses kepada internet berkelajuan tinggi dan kemudahan teknologi moden akan lebih tenggelam. Sebagai contoh, di sesetengah negara membangun, kawasan luar bandar sukar untuk mendapat akses kepada internet yang stabil dan pantas. Di kawasan bandar yang lebih maju, terdapat kemudahan seperti Wi-Fi percuma dan pusat internet yang membolehkan orang ramai mengakses teknologi dengan lebih mudah. Dengan perbezaan ini, dapat melihat kesenjangan dalam peluang pendidikan dan pekerjaan antara kedua-dua kawasan tersebut iaitu kawasan bandar dan luar bandar. Baiklah, bagi kesan negatif yang kedua iaitu jurang digital.
Jurang digital merujuk kepada perbezaan dalam akses, penggunaan dan kemahiran teknologi digital antara individu atau kumpulan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, jurang digital merujuk kepada perbezaan dalam akses kepada teknologi dan sumber pendidikan digital yang semakin digunakan dalam sistem pendidikan semasa, terutamanya dengan peningkatan pembelajaran dalam talian, telah menonjolkan isu ini secara lebih ketara. Jurang digital mempunyai pelbagai kesan yang dapat memberi impak besar terhadap pelajar, guru dan masyarakat secara menyeluruh. Baiklah, antara contoh yang pertama adalah kekurangan kemahiran digital. Jurang digital juga memainkan perbezaan dalam Sebagai contoh, kekurangan kemahiran digital. Jurang digital juga mencerminkan perbezaan dalam kemahiran digital antara pelajar. Walaupun sesetengah pelajar mungkin telah terbiasa dengan penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan harian mereka, pelajar yang kurang terdedah dengan teknologi akan menghadapi cabaran dalam menguasai kemahiran digital yang diperlukan untuk pembelajaran dalam talian atau penggunaan alat teknologi dalam pendidikan. Sebagai contoh, pelajar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau kawasan yang kekurangan kemudahan teknologi mungkin tidak mendapat peluang untuk mempelajari kemahiran asas seperti menaip, menggunakan perisian pembelajaran atau menjalankan penyelidikan dalam talian. Oleh itu, mereka akan berdepan dengan kesukaran apabila melibatkan diri dalam pembelajaran digital yang memerlukan kemahiran teknikal dan literasi digital yang tinggi. Seterusnya ialah ketidaksamaan dalam kualiti pendidikan. Perbezaan akses kepada teknologi juga boleh menyebabkan ketidaksamaan dalam kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar. Sekolah-sekolah di kawasan bandar yang lebih maju mungkin mempunyai infrastruktur teknologi yang lebih baik seperti sambungan internet berkelajuan tinggi dan peranti moden. Sementara sekolah di kawasan luar bandar atau negara yang kurang membangun mungkin terpaksa beroperasi dengan peralatan yang usang atau kurang lengkap. Hal ini boleh memberikan kesan kepada pengalaman pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar. Baiklah, bagi kesan negatif perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial dalam dunia teknologi yang terakhir adalah kekurangan kemahiran dalam mengakses peranti digital. Kemahiran digital merujuk kepada kemampuan untuk menggunakan alat-alat teknologi dengan berkesan dalam kehidupan harian, pekerjaan dan pembelajaran. Dalam dunia moden, kemahiran ini sangat penting kerana hampir semua aspek kehidupan kini melibatkan penggunaan teknologi, baik dalam pendidikan, pekerjaan atau interaksi sosial. Kekurangan kemahiran digital boleh memberi impak besar terhadap individu dan masyarakat kerana ia berpotensi menyebabkan kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pesat teknologi yang berlaku. Baiklah, dalam kekurangan kemahiran dalam mengakses peranti digital, berlakunya pengasingan sosial dan digital. Dalam dunia yang semakin berhubung melalui platform digital, individu yang tidak mahir menggunakan peranti digital atau internet berisiko menjadi terpinggir secara sosial dan digital. Mereka mungkin terlepas peluang untuk berhubung dengan keluarga, rakan-rakan atau komuniti dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi dan sosial mereka. Sebagai contoh, individu yang tidak menguasai aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook atau Skype mungkin merasa terasing, terutamanya semasa pandemik atau dalam keadaan di mana interaksi fizikal terhad. Mereka mungkin tidak dapat berhubung dengan orang tersayang atau mengikuti perkembangan terkini dalam komuniti mereka, menyebabkan mereka merasa terpinggir atau kurang terlibat dalam aktiviti sosial. Sebagai contoh yang kedua, kesulitan dalam mengakses maklumat dan sumber pendidikan.
Kekurangan dalam kemahiran digital boleh menyebabkan berlakunya kesulitan dalam mengakses maklumat ataupun kemahiran digital yang lemah sehingga menyebabkan individu menghadapi kesukaran untuk mencari maklumat dan sumber pendidikan dalam talian. Pada masa kini, kebanyakan maklumat sama ada dalam bentuk artikel, video, tutorial, teori atau kursus dalam talian boleh diakses melalui peranti digital sahaja. Tanpa kemahiran yang mencukupi, individu akan ketinggalan dalam memperoleh pengetahuan, maklumat, informasi atau kemahiran baharu yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Baiklah, secara kesimpulannya, kemajuan teknologi dalam sistem pendidikan telah membuka ruang dan mata yang luas untuk meningkatkan mobiliti sosial, menawarkan peluang yang lebih besar bagi setiap individu untuk meraih kejayaan melalui akses pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif dan inklusif. Namun, kejayaan dalam merealisasikan transformasi ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia sangat bergantung kepada kemampuan kita untuk memastikan akses yang saksama kepada teknologi bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial dan ekonomi. Jika jurang digital dapat diatasi, maka tiada lagi sekatan bagi individu untuk mencapai potensi diri mereka. Dengan sedemikian, pendidikan berasaskan teknologi bukan hanya menjadi wadah untuk memperkukuh daya saing, malah berpotensi untuk menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sosial yang lebih holistik dan keadilan dalam masyarakat, memastikan setiap insan dapat menikmati peluang yang sama untuk berkembang dan berjaya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.